Alright guys, so dalam video kita kali ni kita nak tengok mengenai 5 kereta dengan 2 gabungan ataupun 2 company untuk menghasilkan satu kereta. Maksudnya di sini pada satu kereta itu kita boleh merasa 2 teknologi ataupun 2 gabungan company untuk menghasilkan kereta itu. Pertama, Toyota GT86 dan Subaru BRZ. Kalau korang nak rasa kereta sport sebenar tak perlu belanja ratusan ribu ringgit, dua jenama ini antara yang paling berbaloi untuk dibeli. Jika diikutkan sejarah untuk hasilkan dua model ini memang banyak, tetapi untuk video kali ini kita cuma tengok sedikit sahaja. Dalam menghasilkan kereta ini, Toyota menggunakan teknologi enjin yang dipanggil sebagai D4S, yang mana enjin NA dapat produce horsepower yang tinggi. Manakala teknologi daripada Subaru pula ianya membekalkan enjin boxer dan chassis yang terbaik. Hasilnya agihan berat dapat diberi 50 nisbah 50, menjadikan pusat graviti yang rendah dan ianya akan menghasilkan pemanduan yang lebih seronok. Kereta ini sebenarnya tidaklah dibekalkan dengan horsepower yang tinggi, cumalah 200 horsepower sahaja. Tetapi bila mana sampai Seleko barulah korang akan tahu apa itu keseronokan memandu. Satu lagi, alat ganti kereta ini pun sangat senang dicari, manakala pomer biasa pun senang baiki. Harga pasaran untuk GT86 dan BRZ pada hari ini kita dah boleh dapati bermulanya daripada harga RM70,000 sehinggalah RM140,000, bergantung pada tahun serta kondisi.